Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang ni kita berada di setapak setapak tu lebih kurang sini. Okay, setapak rumah ni dia masalah tadi RCCB yang ni dia trip apabila kita periksa kabel ni bila touching baru RCCB ni akan tendang. Okay, nampak? Bila kabel ni touching dia akan tendang. Sekali lagi. Nampak dia tendang. Okey. Lepas tu ada satu lagi masalah. RCCB ni dia tendang apabila kita on switch water heater. Okey, jom kita pergi tempat switch 20A water heater Okey, ini keadaan switch 20A water heater dalam keadaan tak hidup tak hidup. Point wiring water heater kita sudah dismantle. Okay, kabel neutral dengan kabel hidup kita dismantle daripada water heater. Sekarang ni kita nak test bila keadaan on. Okay, kita on. Nampak? Yang ni switch masih berfungsi macam biasa, tak ada masalah Okay, kita off. So sekarang ni kita nak sambung balik kabel water heater ke water heater. Okay, kita nak check bila kita on switch RCCB dia akan tendang ke tak. Sekarang ni bila on tak ada masalah dia tak tendang. Okey, ni keadaan kita dah sambung point wiring dengan water heater kita dah pasang balik. Kita dah sambung pada water heater. Okay, sekarang ni kita akan cuba hidupkan switch 20A untuk water heater Okey, nampak? Nampak ni? Bila on, RCCB sana tendang. Ya, nampak RCCB sini tendang. So, kejap lagi kita akan check Nak check betul-betul sama ada ni masalah wiring ataupun water heater punya masalah. Okey, lepas kita dah buka switch 20A ni. Okey, nampak ni, yang ni dah cair Ini dah cair, nampak? Ini bukti dia kabel 2.5 tak okey sepatutnya untuk buat water heater, untuk sambungan water heater. Yang ni dia cair dengan kabel bumi. Okey, nampak kabel bumi atas tu? Nampak tu? Dah koyak. Dia touching tadi dengan sini. Sebab tu apabila on switch 20A RCCB dia trip. Okay, sepatutnya minimum kabel untuk water heater 4mm sepatutnya lah. Kalau nak ikut spek Suruhanjaya Tenaga. Okay, sekarang ni kita akan cuba lagi sekali on, tengok macam mana. Hidup ke tak hidup? Okay, sekarang ni saya nak share sikit apa masalah kat sini First, bila kita check sini kabel ni tak ada sirim kabel ni memang lembut. Tapi yang menjadi kemusykilan dia adalah dekat sini dia pakai kabel tak ada sirim sebab dia lembut. Cuma je dekat DB. Dekat DB nanti kita tunjuk Cuma dekat sini pun sama, nampak ni. Sini kabel tak ada sirim. Hijau dia pakai 1.5, yang kabel merah dengan hitam, live dengan neutral dia pakai 2.5, tak ada sirim. Okey. Kat sini memang nampak terang-terang dia menipu. Sini kabel tak ada sirim, tapi dekat DB itu kabel kualiti tinggi dia pakai kabel Mega, mungkin Southern, mungkin Top. Okay, nampak ni. Ni kabel keras ni 4mm. Atas ni pun sama. So kita suspect mungkin dia sambung dekat mana-mana dalam konkrit. Okay, mungkin kabel tu tak sampai dekat point wiring, dia orang sambung pakai kabel tak ada sirim. Mungkin kabel dah tak cukup ke apa ke, tak tahulah tu. Tapi itulah masalah dia kat sini. Nak ke tak nak, kita suggest pada tuan rumah buat pendawaian semula untuk point water heater. Kalau tidak, memang bahayalah untuk pengguna, siapa-siapa yang guna water heater tu. Okay, yang tu je lah yang kita suggest.